selamat petang and welcome back to my channel everyone. Saya harap kamu semua sihat. Jadi sekarang ni kita berada di dalam salah satu train yang ada di Malaysia, dan yang ini merupakan laluan LRT Kelana Jaya Line. Jadi untuk video hari ini saya akan bawa kamu untuk ke stesen Gombak untuk melihat sendiri progres setakat tahun 2025. Sebab di sana merupakan salah satu integrated terminal yang mana ia boleh mensambungkan kamu bukan sahaja perkhidmatan train. Di sana juga kamu boleh menggunakan perkhidmatan bus express. Jadi di depan kita tu merupakan LRT train station Taman Melati, dan yang ini merupakan infrastruktur yang ada di sekitar area sini. Dan kalau kamu boleh nampak di sebelah kanan ni, inilah rupa bentuk desain train LRT Rapid KL. Okay, finally kita pun sudah berjaya sampai di stesen LRT Gombak. Jadi biasanya laluan train ini seringkali digunakan oleh pengguna-pengguna public transportation, terutamanya yang tinggal di area Gombak. Jadi kebanyakannya kalau dorang bekerja di Kuala Lumpur, dorang akan gunakan train inilah sebagai kemudahan mereka. Jadi everyone, jika dibandingkan dengan perkhidmatan LRT, ECRL ni salah satu function dia adalah cargo train. Kamu boleh bayangkan sendiri perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, Kelantan in the future akan ambil masa dalam lebih kurang atau mungkin kurang daripada 4 jam. Jadi yang ini merupakan progres setakat tahun 2025. Jadi macam yang saya katakan kepada kamu di awal video tadi, yang ini mainly digunakan sebagai atau salah satu logistics hub yang terbaru di Malaysia. Tapi kalau passenger, orang-orang awam yang mahu menggunakan perkhidmatan ECRL ni, bagi saya mungkin seat dia tu agak limited sedikit lah jika dibandingkan dengan perkhidmatan train KTM. Jadi mengikut sumber daripada pelbagai sumber, terutamanya daripada internet, projek ECRL Malaysia ni bukan sekadar landasan kereta api yang biasa. Bagi saya, projek ECRL ni boleh memberi impact yang sangat positif kepada ekonomi dan pembangunan di Malaysia, terutamanya kepada ekonomi dan pembangunan di sebelah pantai timur.
nadi baru pengangkutan ECRL di Malaysia ini yang bakal siap tidak lama lagi, dan dijangka apabila sudah siap tuh sepanjang dalam lebih kurang 600 km. Dan kalau mengikut sumber daripada internet, stesen-stesen ECRL ni total dalam lebih kurang 20 stesen, yang mana dia bukan sahaja mempercepatkan perjalanan pengguna-pengguna ECRL train ni. Selain itu, macam yang saya katakan di awal video tadi, sebab salah satu function tu adalah cargo train, yang ni personally saya rasa dapat merancangkan lagi kegiatan-kegiatan aktiviti ekonomi selain pelancongan. So itu sahaja video saya untuk hari ini everyone, dan jangan lupa untuk tengok video saya yang seterusnya. Jadi mana-mana kamu yang mungkin first time menonton video di channel saya ini, biasanya saya aktif traveling untuk melihat pembangunan yang ada di Malaysia lah. Sebelum ni saya sudah pernah pergi ke Johor Bahru untuk melihat progress infrastruktur RTS Link Johor Singapura yang bakal siap tidak lama lagi, dan akan memudahkan penduduk-penduduk awam, terutamanya penduduk Malaysia yang bekerja di Singapura. Dan selain itu, saya juga pernah pergi ke area Shah Alam Selangor untuk melihat progres LRT 3 Malaysia. Jadi mana-mana kamu yang mahu menonton video tersebut, nanti saya akan letak kedua-dua video tersebut di end screen nanti.